Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Untuk penonton-penonton setia saya hari ini saya akan membahaskan tentang episod yang seterusnya, iaitu episod yang kelima. Apakah itu? Berapa pendapatan rider dalam sehari? Sebelum kita memulakan video ini, marilah kita bersama-sama untuk menekan like dan subscribe di channel saya ini. Terima kasih. Dan di episod kali ini, saya akan menjawab semua soalan-soalan yang selalu sangat nak ditanya oleh kita semualah. Soalan yang sangat random, iaitu pendapatan gaji rider. Okey, seperti yang dimaklum oleh video sebelumnya tentang gaji rider, ada selit-selit sikit dekat episod sebelumnya. Tidak banyaklah gaji rider. Okey, saya akan ceritakan gaji, macam mana dia bekerja ataupun berfungsi untuk seorang rider. Ini adalah pendapat saya lah. Dalam gaji rider ini, dia terdapat 4 perkara dalam kategori nak menerima gaji daripada menjadi seorang rider. Yang pertama, berapa lama kita kerja. Kalau kita kerja mengikut masa yang betul, mungkin gaji kita boleh dapat apa yang kita inginkan. Tapi kalau kerja pun start petang, habis pun petang, maka sikitlah gaji yang kita dapat. Lepas tu yang kedua, location. Itu penting untuk gaji rider. Senang cerita order dan sumber pendapatan rider. Contoh, kalau tempat itu kosong dan tak ada siapa yang membeli ataupun order, maka tak adalah gaji ataupun order kita. Yang ketiga, waktu keluar mencari order. Ini untuk orang Islam lah. Untuk makanan halal ni susah sikit nak dapat, sebab kebanyakan vendor orang Melayu ni kurang. Ikut pada tempat juga. Kawasan penduduk kita ni kebanyakan orang Cina, so nak dapatkan orang Melayu tu susah. Itu yang peliknya nak cari order tu. Lepas tu yang keempat, paling penting sekali, berapa banyak order yang boleh dapat. Untuk kerja-kerja macam Foodpanda dengan Shopee ni, nak dapatkan 20 ke atas tu memang susah lah satu hari. Boleh dapat, tapi duit pun sikit yang dapat. Sebab kita nak buat banyak order dan duit banyak sekali. Nak mengharapkan tu pun susah juga. Melainkan kalau ada event ataupun bonus yang ada dalam app Shopee dengan Foodpanda. Okeylah, contoh waktu peak hour macam tengah hari dan malam, dan waktu tu ada yang banyak order dan ada yang sikit order. Tapi depends lah, ikut pada kita punya kawasan. Kalau contoh kita buat malam banyak, mungkin esok malam sikit. Contoh kita buat petang banyak, mungkin esok petang kita buat sikit. So tak menentulah kita punya kerja rider ni. Okey, bagi yang nak tahu gaji rider, untuk anggaran saya kerja part time ni, untuk dapatkan 60 tu mungkin boleh, ikut pada tempat. Kalau tak 30-20 boleh dapat. Macam biasa, ikut depends pada tempat itu. Kalau bawa full time, ikut juga pada tempat. Boleh dapat 100.5, boleh dapat 100 kan. Kadang dapat RM10 je. Ni mana yang nak sign in kerja rider ni, tengok video ni tolong fikirkan balik fikir 2-3 kali. Tak payah kerja lah rumah. Tak adalah saja je. Kerja ni macam saya cakap lah, dia berguna untuk kita dapatkan 2 pendapatan, untuk naikkan income. Kalau buat satu job tak cukup lah. Ada hari dia banyak, ada hari sikit. Sebab ini bukan zaman-zaman 2019 sebelum PKP. Kalau macam tu boleh lah dapat banyak, 200 pun sempat dapat Lepas tu dengan ekonomi dulu tak teruk mana, sedap lah buat cedok. Lepas PKP je, kau tengok gaji pun dah mula slow. Ekonomi makin meningkat, pemerintah pun sorry bukan politik. Okey, dah habis untuk gaji. Sekarang nak cerita tak bila dapat duit tu? Adakah itu duit bersih? Mesti tidak. Kena ada penolakan. Contoh macam apa? Minyak motor. Kita nak gerakkan motor kena pakai minyak, takkan nak pakai niat. Gerak kena pakai minyak. Minyak pun kena beli kena pakai duit. Nak pula hari ni zaman-zaman minyak makin tinggi harga, sebaiklah Malaysia ni ada subsidi. Itu pun sakit kepala juga. Sebab macam yang saya tahu dulu, minyak motor ni tak turun banyak pun sebenarnya, boleh tahan 1 hari lebih. Tak tahulah sekarang punya minyak, nak kata 1 hari, setengah hari pun tak lepas. Itu pun bawa slow je, bukan bawa laju. Apalah daya. Lepas tu servis motor. Servis motor ni penting. Memang penting lah, nak bawa motor hari-hari kenalah servis motor. Minyak hitam patut kena cek. Kalau tak cek, biar je makan modal, lagi masalah. Perlukan duit juga, tapi lagi mahal lah. Contoh motor kita RM8 full tank.
Minyak hitam kalau paling murah pun dah RM12. Kena tukar seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kalau tak nak motor barai kena 4 hari sekali. Itu pun perlukan duit juga tau. Lepas tu apa lagi? Makan dengan minum memang penting. Takkanlah kau nak puasa kan, jangan sembang lah. Kalau contoh kita puasa kan, dari pagi sampai petang, memang tak hidup lah kau. Berat kau nak dapat duit. Paling-paling pun 1 hari je kau lost. Lepas tu makan balik. Kalau tolak dengan duit cedok ni, berapa kau dapat? Let's say lah aku kata kan, kau buat hari ni dapat 80, banyak dah tu duit tu. Lepas tu kau nak isi minyak RM8 lah contoh, tinggal 72. Lepas tu campur kau nak beli air kosong je lah. Kosong pun dalam 50 sen ke RM1. Tolak makan, takkanlah kau nak makan roti canai kan. Boleh makan roti canai tapi tak baloi lah. Kalau kau nak buat sakit perut kau dapat. Okey nasi dengan telur. Nasi telur dah RM5. Lepas tu campur petang kau nak makan lagi kan. Nasi dengan telur lagi. RM5, RM6. Dah tinggal 60. Belum cerita lagi kau lapar lagi. Kau betul-betul nak perlukan protein dalam badan. Kau kena beli ayam dengan nasi lagi. Dah RM8, RM9. Tinggal 50 lebih banyak makan tu. Itu kalau dah berkahwin tu silat-silat tinggal berapa ringgit je. So benda tu penting lah untuk rider-rider semua. Tak elok buat satu job saja. Let's say kata kau ada tinggal 50-40 kan. Bukan kau simpan pun, paling-paling kau simpan sekejap, kau keluarkan balik, kau guna untuk keluarga kau takkan kau tak ada family, takkan duduk seorang-seorang. Kanlah kau tak ada tanggungjawab kan. Mestilah ada tanggungjawab, kena bayar itu, bayar ini, ada komitmen. Yang ni pun aku cerita makan RM50 je. Belum campur komitmen lagi. Okey lah, sekarang aku cakap macam ni kau rasa okey, ini gaji cukup-cukup makan je. Untuk sekarang kau tak rasa nanti akan datang nanti macam mana. Dan ekonomi minyak, barang makan, semua barang minyak semua ni akan naik. Minyak petrol, minyak hitam, semua naik akan datang nanti. Macam mana aku nak buat kerja ni lagi? Kalau kerja rider ni, order setiap order kita dapat tip banyak kan. Lebih banyak daripada kita punya ekonomi banyak berbaloi kerja ni. Tapi kalau sama je, minta maaf cakap memang tak sesuai kerja ni. Apa-apa pun kalau nak kerja ni kena belajar berjimat, kena belajar fikir masa, kena belajar urus duit. Itu je boleh cakap. Okey, untuk gaji lain pula gaji bonus. Ini sesuai untuk kerja pandar. Kalau kau buat pandar, ada satu hari tu bonus, kau boleh dapat 100, 200, 300 sekejap pun dapat. Itu untuk full pandar. Lepas tu aku tak buat pun. Itu je lah bonus yang aku dapat kalau buat rider full pandar ni. Apa-apa pun cerita kita dah sampai sini saja. Tak banyak pun cerita dia, saja je nak lebih-lebih berkongsi dengan korang. Kalau boleh cari kerja tetap lah. Kerja ni buat part time, nak tambah income boleh lah. Tapi belajarlah betul-betul, explore dunia ni lebih dalam. Jangan sia-siakan masa buat benda ni. Setakat nak buat kerja ni untuk duit poket, silakan. Tapi untuk full time, minta maaf cakap tak sesuai. Okey, sampai di sini saja. Tidak ada yang perlu dibahaskan. Okey, terima kasih kerana menonton dan support channel ini. Terima kasih dan sekian, terima kasih.